Hai hampa, I am back with part 2. Pada 9.38 kami sampai di Coral View untuk check-in. So Welcome Dream pun dah sampai. Kami minum dulu untuk dapat vitamin C, dapat tenaga. Setelah kami tunggu, kami main dengan squirrel. Jinak-jinak tau squirrel ni. So it just out here we are feeding the squirrel squad and it's so fun. Okay, now kita tengok pula view dekat sini cantik guys. Kita belanja sikit. Okay, aku macam biasa main dengan tupai. And tak apa, biarkan aku main dengan tupai. Kita pergi makan dulu. Pergi makan, order apa yang patut. And you know guys, kami check in pukul 3 tau. Sekarang baru pukul 9.38. So kami sampai. This is our boat. Okay guys, boat kami pernah sampai pada pukul 10.45 pagi. Yang mana tanya kat mana aku letak luggage, beg, baju apa semua tu. Semua aku letak dekat lobby sebab susah, lambat check in. Check in pukul 3. Sekarang awal lagi. So kita melawat beberapa point, iaitu Turtle Point, Shark Point, Teluk KK Point. Apa lagi? Lata Brani Point. And sini briefing, safety briefing dulu start untuk check apa yang patut. And last skip kita pergi ke Lata Brani. Ni apa yang orang cakap, Lata Brani ni adalah tempat di mana bila mandi dapat jodoh. Aku tak tahu. Kalau dah tahu sejarah tu, korang boleh komen. Okay, aku tak pasti benda ni. Kerana sangat sejuk. So we return back to the Coral View dalam masa 30 minit kuasa perjalanan. So kami ada request untuk ambil servis, iaitu ada add-on kamera dan drone. So kita ambil gambar dulu. Okay, tu belakang aku tu macam bukit lah, bukit yang boleh hiking. Okay, and inilah perjalanan kami ke Coral View. Okay, sampai pukul 4.30 juga kami check in. Lewat jugalah kami masuk bilik, masukkan barang, apa yang patut kami makan. And waktu makan tu ada tupai tau main dekat kami lagi sekali. So time ni kami bagi dia makan. And I think this is the best place shade tepi pantai. Yeah, I think so. Sebab view dia cantik. So aku rasa aku tak perlu buat activity boat. Aku dah tepi pantai pun dah best, kan? So sambil tunggu tu aku buat video. Aku terrecord video aku sendiri. Okay, bintang cantik perasan. So dah dekat maghrib, kami pun tengok sunset. Gitu. So guys, jangan lupa subscribe, jangan lupa share, and tunggu part 3. Okay, aku akan upload video part 3. Bye bye.